الذين آمنوا صلوا عليه. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وبلغنا رمضان شهر الصيام والقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في البدء والختام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير من صلى وصام، وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Sidang hadirin salat Jumaat sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh kesungguhan. Syukuri nikmat kehidupan dengan taat melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Hindari perkara-perkara lara seperti tidur, berbual-bual dan berinteraksi dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Berikan tumpuan, mudah-mudahan kita meraih kesempurnaan ganjaran salat Jumaat di bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Antara peristiwa agung yang berlaku dalam bulan Ramadan ialah nuzul Al-Quran, iaitu turunnya Al-Quran. Ia disambut pada 17 Ramadan setiap tahun. Selaras sambutan ini, khutbah Jumaat hari ini membicarakan tajuk Zakat dan Al-Quran menjana kesejahteraan. Sedang jemaah yang berbahagia, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembimbing manusia di atas jalan kebenaran. Selain peristiwa penurunan Al-Quran ini menzahirkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ia juga adalah bukti rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh manusia. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dan berperingkat-peringkat, mengambil masa kira-kira selama 23 tahun. Ia menjadi sumber keberkatan dan menjana kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 155 yang dibacakan pada permulaan khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, dan ini sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan, yang ada berkatnya, banyak manfaatnya. Oleh itu, hendaklah kamu menurutnya dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Ayat tersebut memberi penekanan kepada kepentingan Al-Quran sebagai sumber petunjuk bagi manusia. Selain itu, ia turut menegaskan bahawa Al-Quran adalah kitab yang penuh barakah dan menyeru agar manusia mengikutinya untuk mencapai kejayaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dikasihi, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu terakhir bagi membimbing manusia ke jalan yang benar. Di dalamnya terkandung prinsip keimanan, akhlak, hukum hakam dan kisah-kisah umat terdahulu sebagai iktibar. Ia juga mengandungi panduan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik dan pendidikan yang menjana kesempurnaan hidup insan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, syariat Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal salih, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Maka jika manusia ingin berjaya di dunia dan akhirat,
mereka mestilah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Muslimin yang dirahmati Allah, sayangnya ramai dalam kalangan umat Islam hari ini hanya membaca Al-Quran tetapi tidak menghayati dan mengamalkannya. Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Bermaksud, sesungguhnya orang yang paling utama dalam kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menekankan bahawa keutamaan bukan hanya membaca Al-Quran tetapi juga memahami dan menyebarkan ajarannya. Dua tanggungjawab ini, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, adalah tergalas di atas pundak setiap orang yang beriman. Mengajarkan Al-Quran itu termasuklah mengajar cara membacanya dan mengajarkan cara beramal dengan kandungannya. Hadirin muslimin yang dimuliakan, ingatlah ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan tidak lengkap sekiranya kewajipan zakat fitrah tidak ditunaikan. Islam mewajibkan zakat fitrah ke atas umatnya dengan hikmah dan tujuan yang tersendiri. Sesungguhnya ia pembersihan diri orang yang berpuasa. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bila berkata, farada Rasulullah sadaqatal fitri tuhratan lis-siyam, tuhratan lis-siyam, tuhratan lis-saim, tuhratan lis-saim minal lagwi wal rafath, tu'matan lil masakin, faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqah. Maksudnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa daripada perkara yang lalai dan perkataan keji, juga memberi makan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Aidil Fitri, maka zakatnya diterima. Namun sesiapa yang menunaikannya selepas solat, maka ia dianggap sebagai sedekah. Marilah kita semarakkan bulan Ramadan yang mulia ini dengan amalan sedekah, zakat dan wakaf. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib telah menyediakan pelbagai kemudahan dan saluran pembayaran. Kaunter cawangan zakat di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dibuka setiap hari sepanjang bulan Ramadan ini. PPZ Mawib juga menyediakan perkhidmatan konsultasi dan taksiran zakat secara dalam talian menerusi kaunter zakat digital. Di samping kemudahan kaunter yang bergerak, kaunter van bergerak, potongan zakat bulanan, laman web dan aplikasi zakat, umat Islam juga boleh menunaikan kewajipan zakat fitrah menerusi 969 orang ketua penolong amil dan penolong amil yang dilantik. Hasil daripada zakat harta yang ditunaikan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib telah mengagihkan lebih daripada ringgit Malaysia 1.1 bilion dana ketupan zakat yang disalurkan kepada asnaf menerusi skim-skim yang merangkumi bantuan kebajikan, pendidikan, pembangunan ummah, perlindungan, perubatan dan ekonomi. Selain daripada agihan menerusi skim wakalah, pembangunan asnaf, prasarana umat Islam, institusi pendidikan dan kebajikan. Selain itu, mimbar juga menyarankan para jemaah agar berwakaf dengan PPZ Mawib untuk kelestarian dan pembangunan umat Islam di wilayah persekutuan. Selain menikmati potongan cukai 10% daripada pendapatan, pewakaf juga berpeluang melihat hasil manfaat wakaf yang berterusan menerusi projek-projek yang merangkumi sektor sosial, ekonomi, kesihatan, pendidikan, hartanah dan kecemasan. Ingatlah, ibadah wakaf akan menjadi sedekah jariah yang berpanjangan pahala dan manfaatnya meskipun setelah meninggal dunia. Sedang hadirin yang dikasihi, beberapa saranan untuk tindakan kita semua daripada khutbah hari ini. Pertama, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup
dalam semua aspek kehidupan untuk menjamin kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kedua, baca, fahami dan amalkan isi kandungan Al-Quran. Yakinlah ia akan membawa rahmat, keberkatan dan kejayaan dalam kehidupan. Ketiga, tunaikanlah zakat fitrah. Ia pembersihan jiwa dan bantuan untuk golongan yang memerlukan, agar kita semua dapat merayakan Aidilfitri dengan penuh kesyukuran. Hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 57 dan 58. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, juga menjadi hidayah serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran adalah dengan limpah kurnian Allah dan kasih sayangnya, maka dengan kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bergembira kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana Kebuah Duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, wa kadzalika Kebuah Duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ادفع عنا البلاء
والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك اليهود والكفرة المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان وحفظ اللسان. Ya Allah, berkatilah hidup kami di bulan Ramadan, rahmatilah kami dengan anugerah keampunan, bantulah kami untuk beramal ibadah sepenuh kesungguhan dan keikhlasan, rezekikan kami Lailatul Qadar, ganjaran beribadah 1000 bulan, selamatkan kami dari azab neraka untuk meraih syurga idaman. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Allah, taukan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan, suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pengurusan zakat Majlis Agama Islam wilayah persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.